Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, kami menerokai sisi lain Danau Toba sebelum meneruskan perjalanan ke Berastagi. Jom explore bersama kami. Selepas syuting video di Bukit Cinta, kami dinner di Pangururan Waterfront, kemudian bermalam di Hope Villa Samosir. Inilah view depan bilik kami. Malam tadi masa sampai tak nampak sebab gelap je kan. Pagi ni baru nampak viewnya macam mana. View masa kami pergi ni memang kurang hijau sebab kat sini baru je lepas musim panas. Rumput banyak mengering. Kalau nak view hijau semua, kena datang antara bulan Mac hingga bulan Jun. Sebab masa tu baru lepas musim hujan. Kami ni pun masa pergi itulah baru tahu rupanya macam tu. Kami diberi sarapan yang agak rare, nasi dan ikan nila. Macam makan tengah hari dah. Sedap Alhamdulillah. Kakak tu goreng ikan nila. Gorengan sayur. Air. Teo dipanasin. Nasi pinggan kosong. Dan juga view secakap ini. Okay, kita dah check out daripada mana ni? Hope Villa Samosir. Hope Villa Samosir. Villa Samosir. Betul tak? Bagaimana view belakang? Tu you nak masuk dalam apa ni? Dalam tu. Pergi buka. Okay, nak tengok. Semalam pakcik tu tidur dalam ni lah. Sejuk tak? Pakcik Rudy tidur dalam ni lah. Sejuk tak? Sejuk lah juga. Patutnya you tidur dengan pakcik Rudy semalam. Basah hujan ke apa? Tapi tadi Papa nampak ada burung laju gila berjalan. Atas tu. Atas air. Tak nampak? Ini pemandangan kampung. Pagi datang seperti biasa, tanpa tahu semalam kau tak ada. Rindu lama yang tak tersentuh, masih hangat namun tak lagi sama. Lepas check out, kami nak teruskan perjalanan ke satu lagi viewpoint menarik iaitu Menara Pandang Gele. Tapi sebelum tu, kita singgah Indomaret sekejap sebab nak cari aiskrim untuk Ferhat. Tapi bila dah masuk sini, bukan aiskrim je, macam-macam kami ambil. Hanya untuk menatap dirimu. Esok tak selalu datang, kadang waktu enggan menunggu. Peluklah mereka yang kau rindu. Sedap. Rasa apa? Masam ke manis? Manis. Manis. Makan apa? Mochi perisa apa? Mochi perisa mango. Sedap. Kita cuba. Rasa. Sedap. Kat Malaysia ada kat yang tu? Perisa? Ni local punya ini. Perisa apa? Kita cuba aiskrim Messi. Aiskrim Messi. Mungkin ini memang
mengapa dicintai, tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupku, dalam hidupku. Telah lama ku pendam perasaan itu, menunggu hatimu menyambut diriku. Tak mengapa bagiku, cintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Menara Pandang Tele ni sebenarnya tak masuk itinerary kita orang pun asalnya, tapi Abang Rudi yang suggest. Ternyata sangat berbaloi dan wajib singgah. Tiket masuk RM20,000 setiap orang, manakala supir masuk percuma. Untuk selamanya, dan biarkan rasa ini bahagia untuk selamanya. Kalau saja waktu itu ku tak jumpa dirinya, mungkin semua takkan seperti ini. Dirimu dan dirinya kini ada di hatiku, membawaku dalam kehancuran. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku, tinggalkan dirinya, dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah. Bagus tau bawa anak-anak datang sini. Sebab apa? Sebab kita boleh belajar mengenai sejarah terbentuknya Danau Toba. Danau Toba sebenarnya terhasil dari 3 letusan super volcano yang sangat dahsyat yang terjadi kira-kira 74,000 tahun dahulu. Letusan yang sangat kuat ni membentuk kaldera raksasa yang lama-kelamaan dipenuhi air sehingga terbentuknya sebuah tasik yang sangat luas dan dalam seperti yang kita kenali hari ini. Menduakan cintamu, berat rasa hatiku, tinggalkan dirinya, dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku. If newcomers visit Palai-Turi, raise their hands, show heads, and say horas. Then the atmosphere will be more open. In Batak terms, tende songon indahan, open like rice in a pot. Hal ini membuktikan bahawa bangsa Batak di kawasan ini memiliki kearifan lokal yang sangat kaya dan kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi. Okay. The end. Toba is The largest freshwater volcanic
Hanif. Lagi? Lake. Lake in the world. Pandai. Kak Mia, tunjuk kita di mana Kak Mia. Tunjuk di Kak Mia. Tulisan paling besar tu, belah kiri. Bawah. Yeah. Kita nanti akan sini lah. Oh, betul lah ni. Kereta je Efrata tadi kita nampak tu. Berapa? Tengok. Behind you. Ni. Yang ni. Nah, tengok cermin tu. Cantik. Okey. Lepas ni kami akan singgah makan tengah hari di satu restoran viral di Tongging. Nak ke sana pula ambil masa lebih kurang 2 jam. Tapi kami tak kisah pun pasal tempoh perjalanan tu. Sebab leka tengok view. Dengan udara sejuknya, dengan jalan berkabus lagi. Tengok ni, superb. Padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Dari Kabupaten Samosir kami masuk ke Kabupaten Dairi. Kat sini kami masuk kawasan kampung-kampung. Kat sini sebenarnya kami nampak banyak ladang sayur, kobis dan sawi gemuk-gemuk, daun bawang subur, geramnya lah tengok. Tapi itulah, beralik tengok view sampai lupa nak ambil video. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Ni jam 11 pagi tapi anak-anak dah balik sekolah dah. Kat Indonesia, sekolah rendah disebut sekolah dasar ataupun SD. Dan diorang sebenarnya sekolah 6 hari seminggu. Hari ni Jumaat, esok diorang akan sekolah lagi sehari. Woi. Woi. Nasib tak keluar tangan. Sederhana aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Sebahagian jalan di sini ada yang rosak dan agak mencabar juga laluannya. Jadi memang lebih baiklah kita ambil supir. Biasanya diorang dah mahir selok-belok jalan. Lagipun kita datang nak bercuti kan. Nak tenang-tenang je nikmati pemandangan. Kalau kita yang drive sendiri, susah sikit lah nak hayati view sepanjang jalan tu.
badan pun cepat penat dan mungkin juga kita kurang bersedia dengan keadaan jalan yang tak menentu. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Bye. Mati apa bahagia ni kau tengok ni. Selamat Pesta. Selamat bahagia. Kahwin. 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 Itu orang kita karu. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang Orang Pening, orang Pening. Sedap tak? Try ha, try. Sedap? Ini try. Yang ni abang ambil lah. Satu plastik ni. Yang rasa jagung awam nak. Tak nak. Try, mau try yang ni. Try. Satu minta lah, yang mana nak. Kerepek ubi dia rangup dan rapuh. Recommended untuk beli. Ni bandrek susu pula sajalah nak try. Rupanya air halia campur dengan susu pekat manis. Rasa macam halia lah. Marudi nak? Bandrek susu. Tak nak. Tak nak. Amin lah. Bandrek. Bandrek. Sebab halia Obading coklat. Ni baru boleh try-try jajanan pasar. Street food. Otak-otak Palembang. Depan kita ni adalah Bukit Si Piso-Piso. Piso bermaksud pisau dalam bahasa Batak Karo. Si Piso-Piso bermaksud seperti pisau. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Okey, ni nampak dah tempat yang kita nak pergi makan nanti kat bawah tu. View sepanjang jalan ni memang cantik. Serius cakap. Dalam video tak sama dengan kat depan mata. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed
dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Oh, the colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Okey, ni dia restoran viral di Tongding, VV Resto. Restoran terapung di pinggir Danau Toba. Punyalah luas Danau Toba ni kan. Kita dah travel 2-3 hari, masih lagi kat Danau Toba. Oh, and I hear babies crying, and I watch them grow. They'll learn much more than I've never known. And I think to myself, what a wonderful Fai ada apa tu? Dragonfly. world. And I think to myself, Oh my God. Air putih yang dihidangkan cuma ada air panas. Makan lauk pedas, mana maunya minum air panas kan? Kita orang pun minta lah ais. So dia bagi ais dalam mangkuk. Kami order antaranya ikan nila bakar, nila arsik, lobster, udang nestum, sotong telur masin. Ikan nila ni rasa macam ikan siakap. Cuma bezanya dia jenis ikan air tawar. Dik. Coba cek satu pesanan lagi mana tak? Iya. Ada tadi, nggak ada. Airnya nggak panas ada, nggak ada. Like a coconut. Tengok daripada banyak-banyak tempat, sini jadi tumpuan. Ni dah siap makan, anak-anak berebut nak duduk tepi ni. Tengok ikan. Air punyalah jernih. Boleh nampak ikan berenang kat pinggir tasik. Bila dah start bagi makanan, makin banyak ikan datang. Memang seronok sangat. Sebab bukan selalu dapat peluang macam ni kan? Whoa! Boom! Oh my God! Oh my! Siapa bagi macam tu? Saya. Tidak, you bagi yang besar. Kan? Banyak kan? Oh my God! I saw his head. Oh, Tapi dia memang tunggu kat bawah Dia 100 fishes. What is this? And then, wait, I'm gonna give you this one. Tengok. Jangan lagi. Jangan bagi lagi. Tengok dulu. Dia makan ke? Offer dia tak makan sayur. Oh, dia makan. Dia makan. Dia makan. Payah lepas. Wow, rainbow. Dah, jom. Let's go. Jom Fayat. Puas hati dah bagi makan ikan. Hah. It's not because of the ikan. My dragonfly friend. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Dalam perjalanan ke Brastagi, kami tertidur kekenyangan, so tak adalah videonya. Jam 4.30 petang, kami berhenti solat di Masjid Agung Tanah Karo. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. Banyaklah kenderaan waktu ni sebab waktu orang balik kerja. Tengok ni, jalan susuk kiri jadi laluan masuk simpang juga. Sebab itulah kena ambil supir ya kawan-kawan. Tak payah pening-pening. Shaking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. Dekat Brastagi, kami menginap di Uluna Hotel. Cantik weh hotel ni. Tengok ada siap ada ikan lagi ha. Think to myself, what a wonderful world. Oh, nothing to Ni bila dah dapat landing atas katil, masing-masing dah malas nak keluar semula cari makan. Hujan pun masih belum berhenti. So, papa je lah keluar dengan supir, pergi ngopi dan tapaukan makanan. oh, and I hear babies crying, and I watch them grow. Sate kerang. Barang. Ni apa? Dorayaki. Sedap? Ha, sedap.